Pada hari ini kita mengadakan satu sidang media berkaitan dengan rayuan keluarga bangsa pemerdagangan manusia di Cambodia. Ibu dan bapa dia tidak mempunyai maklumat di mana lokasinya kerana dia tak pernah memberi maklumat di mana keberadaan dia. Tetapi terdapat rakan-rakan daripada mangsa ini yang telah menyalurkan maklumat kerana mereka telah dihubungi oleh mangsa tersebut mengatakan mangsa berada di Cambodia. Dan mangsa merayu meminta rakan-rakannya untuk mencari jalan untuk membawa pulang balik ke Malaysia. Mungkin dia malu kot nak bagi tahu kat mak bapak dia lah. Mangsa adalah seorang OKU. OKU penglihatan dan OKU mental. Umumnya semua tahu apabila berada di scam center ni, mereka akan ditekan untuk membuat penipuan dan mereka tidak sampai target, mereka mungkin akan dipukul, mereka juga mungkin akan dikurung di dalam bilik gelap dan mungkin juga tidak diberikan makan. Situasi ini menyebabkan keluarga ibu dan bapa bimbang kerana mungkin sindiket tidak mengetahui status kesihatan mangsa. Sebab mangsa ni kalau dilihat macam orang normal, tetapi sebenarnya dia tidak normal. Dan dia adalah seorang OKU yang telah disahkan dan memegang kad OKU. Walaupun umur dia dah 25 tahun, tapi pemikiran dia kadang-kadang macam budak umur 15 tahun. Saya mohon sangatlah kepada Duta Malaysia di Cambodia, memohon sangat macam mana cara pun dapat membantu kami sekeluarga lah, untuk kembalikan anak saya. Saya takut dia tak tahan dengan tekanan di sana pasal dia ni seorang OKU. Kepala dia pun dulu tengkorak kepala dia dibuka selama setahun. Lepas setahun baru dipasang balik. Saya juga ada rekod hospital. Oleh kerana pemikiran dia tak tepat seperti orang biasa, saya tak tahulah macam mana dia kata gaji besar ke ataupun ditemakan kata kawan-kawan. Kita dengar cakap kawan-kawan dia tak bercerita dengan saya dia akan ke Cambodia. Cuma dia ada memberitahu kawan-kawan dia yang lain mengatakan yang dia sekarang dah berada di sana dah sebulan lebih. Jadinya dia mohon kepada kawan-kawan dia untuk bantu dia untuk keluar dari sana kerana dia dah tak tahan kat sana. Mata dia memang buta sebelah, tak nampak. Saya mohon kerajaan Malaysia di Kemboja membantu untuk memulangkan anak saya dengan seberapa segera. Saya bimbang dia tidak dapat bertahan di sana kerana dia seorang OKU.